Hello guys. So, video ni adalah video kata-kata terakhir untuk Vietnam. Saya akan jadi orang yang last sebab saya punya video. Okay, kata-kata terakhir untuk Vietnam. Kata-kata terakhir. Kena ulang balik. Apa dah tadi saya cakap? Awak akan rindu. Saya akan rindu lah vibe dekat Vietnam ni. Sebab best je. Best. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi nak tahu sampai sini lagi. See you guys next. Nanti. Cakap. Okay, suka. Kata-kata terakhir. Sebenarnya tak puas lagi jalan kat Vietnam ni. So untuk next kita jumpa lagi. Bye. Okay, kita kompas ke depan. Solihin. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Pegang. Pegang. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Aku dah post kat YouTube ni. Alright. Kata-kata terakhir. Okay. Kenapa aku tahu? Nampak aku tidur belakang ni. Okay. Sepanjang 7 hari 8 malam di sini. 8 hari. 8 hari 8 malam. 8 hari 8 malam di sini. 7 hari 7 malam di sini. Semuanya vibe yang sesuatu yang baru, pengalaman yang baru untuk kami, dan juga dapat melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan apa? Semoga ada rezeki lagi kita datang ke Vietnam jumpa. Tapi datang bukan saja-sajalah. Lepas Paris. Okay, Faris. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Kata-kata terakhir untuk Vietnam, siapa yang boleh pergi Vietnam, detoy to Vietnam. Come on Vietnam because the Vietnam is the best. Hello. Okay. Fine. Syarkia. Hello. Saya tidak kata-kata. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Kata-kata terakhir untuk Vietnam, saya pas kepada Fai. Dia dah ya. Jangan nangis. Aku sama nangis sudah tadi. Nakal. Oh depan. Afrina, kata-kata terakhir untuk Vietnam itu dia sudah. Apa? Tak, kamu yang cakap. Cakap Kata-kata apa? terakhir untuk Vietnam. Nak post kat YouTube ni. Terbaik. Tak tahu. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Depan. Tak nak. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Saya akan datang lagi bulan depan. Okay, sini. Kata-kata terakhir. It was a beautiful experience with my senior. Boleh sikit. Okay. Pengalaman yang saya sangat hargai untuk ada dekat sini dengan kawan-kawan, dengan senior peringkat Islam. And saya suka gila sebab saya boleh Mana kenal Sini lah. Okay. Sebab saya boleh ini dari awal ke? Boleh je cakap je. Sebab saya boleh kenal ramai orang yang baik macam Mira. Tak, Semua. kata-kata terakhir untuk Vietnam. Bukan kata-kata Jisoo ni. Vietnam. Jumpa lagi. I love Vietnam people. They are so kind and love them so much. Okay, Jiha. Jumpa lagi video lain ke? semua. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Pegang. Mana lighting dia naik. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Vietnam is so wonderful city, a country, but not Erola. Jadi, Dah ya? Vietnam good. Cuma jalan yang sibuk, tapi tempat-tempat cantik. Bertemu lagi di lain cuaca, di lain hari, di lain umur. InsyaAllah. Okay, Sekejap Judin. Buat Judin ni Syarul. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Pegang. Kata-kata terakhir di Vietnam. Jangan nampak aku lah. Nampak aku salah lah. Jangan risau, saya datang lagi. Pas. Kata-kata terakhir. Taufik mana aja. Apa benda je. Pas. Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Apa dia? Kata-kata terakhir untuk Vietnam. Oh, Masih YouTube ni. apa? Janganlah mengiring. Oh. Begitu je. Macam ni? Oh.
kata-kata terakhir untuk Vietnam. Lepas tu apa lagi nak cakap? Jangan lupa. Kau nak sambung? Oh, jangan lupa subscribe channel. Oh ya. Kata-kata terakhir Vietnam. Johnny Lihat apa. Lepas ni siapa yang nak buat jisu boleh datang sini. Contact Amin Travel. Cari nama Abang Barak. Itu saja. Terima kasih. Promote pula. Baik sini promote. Okey, kata-kata terakhir Vietnam. Siapa yang nak datang sini, pastikan stok Maggi banyak. Tak gurau je. Makanan sini sedap semua. Jangan lupa makan banh mi. Ya, yang tu satu lagi. Jangan lupa makan banh mi. Yang tu paling first kau kena cuba. Memang terbaik aku cakap. Sure. Yang ni tak tipu. Betul. Okey. Kata-kata terakhir. Kata-kata. Ya, random tadi. Kata-kata. Mulu lah. Asal aku dulu. Bawa. Okey, kata-kata terakhir, jangan termakan dengan kata-kata murah. Mana-mana murah. Okey. Hello, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk 8 hari yang sangat membahagiakan. Stay home, stay alive. Sudah habis lah. Aku juga dah makan kopi.